anak perempuan 1/2 kalau dia seorang diri. Okey, kalau dia seorang-seorang je dia dapat 1/2. Kalau cucu perempuan ini pula, untuk melengkapkan bahagian perempuan, dia akan dapat 1/6. Sebab bahagian perempuan 2/3. 2/3 tolak dengan bahagian anak perempuan 1/2, jadi 1/6. Jadi 1/6 ini dapat kepada cucu perempuan ini. Dan bakinya nak dapat ke siapa ni Syazwan ni? Okey, katakanlah kita cari baki ni. Okey, kita cari dulu. Adakah wanita, ibu bapa dah tak ada, ibu bapa tak ada, datuk nenek pun tak ada. Cari, adik-beradik ada ke tak? Kat sini adik-beradik. Adik-beradik tak ada. Saudara seibu sebapa lelaki perempuan tak ada. Saudara sebapa lelaki dan perempuan pun tak ada juga. Anak saudara pun tak ada juga. Anak saudara sebapa pun tak ada juga. Tiba-tiba kat sini bapa saudara. Ada bapa saudara iaitu ayah kita, adik-beradik ayah kita. Bapa saudara pun boleh mewarisi sekiranya ranking-ranking yang terdahulu ni. Anak lelaki tak ada, cucu lelaki tak ada, bapa tak ada, datuk tak ada, adik-beradik lelaki tak ada, adik-beradik perempuan tak ada, adik-beradik sebapa lelaki tak ada, adik-beradik sebapa perempuan tak ada, anak saudara tak ada, anak saudara sebapa pun tak ada, tapi ada bapa saudara. Maka bapa saudara ini yang akan dapat bahagian faraid. Ni bapa saudara. Bapa saudara ni adalah adik-beradik kepada ayah kita. Okey, kita buat pengiraan. Yang ni 3, yang ni 6. Maka kat sini 3/6 ayah kita. Okey, kita buat pengiraan. Yang ni 3, yang ni 6. Maka kat sini 3/6, yang ni 1/6. Maka untuk bapa saudara dapat 2/6. Jadi inilah pengiraan faraid. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Okay, kita dah tahu bahagian faraid. Oh, bapa saudara saya pun ada. Saya duduk dekat KL. Bapa saudara saya duduk kat Kedah. Dia pun dapat ke? Ya, tuan-tuan dan puan-puan. Bahagian faraid dia tidak kira dia duduk dekat Kedah ke, dia duduk kat KL ke, dia duduk kat Terengganu ke, dia duduk kat mana-mana ke, dia tetap dapat bahagian faraid. Walaupun kita hanya jumpa dia setahun sekali ataupun 10 tahun sekali, dia tetap dapat bahagian faraid. Jadi macam mana tuan-tuan dan puan-puan nak secure? Oh, ini rumah yang kami beli bersama. Rumah ini kami bayar bersama. 50 dah letak nama suami, 50 dah letak nama isteri. Macam mana saya nak securekan? Ini contohlah sebab kat sini suami dah meninggal dunia kan. Macam mana saya nak securekan kepada suami ataupun isteri? Buatlah documentation, buatlah satu perjanjian aset perolehan bersama. Aset perolehan bersama tu maksudnya kita usahakan sama-sama dengan suami ataupun kita usahakan sama-sama dengan isteri buat documentation supaya lebih mudah, lebih senang di kemudian hari. Kalau kat sini kita ada deklarasi harta sepencarian. Nampak tak tuan-tuan dan puan-puan? Kat sini, deklarasi harta sepencarian. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada soalan faraid boleh saja tanya saya. Kita jangan salahkan faraid. Faraid itu memang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah An-Nisa ayat ke-11, 12 dengan 176.